Rindu menanti kepulangan. Terkadang mak hanya duduk di luar, merelung gambar, mengharapkan anak dan suami pulang. Bukan hanya kerana rindu, tetapi kerana cinta yang tak pernah surut. Tapi untuk kali ini, doa mak yang akan memeluk kami dari jauh. Yang ini Mak Ngah. Pagi Syawal baru nak mula, tapi dapur Mak Ngah hidup dengan aroma rempah dan kuih raya. Dapur Mak Ngah tak pernah sunyi bila raya. Hari Raya terkenang kekasih lama, mungkin yang baru di luar kota. Juadah penuh kasih, khas buat yang tersayang. Yang ni Abang Budin, jejaka kampung terlajak laris. Kalau Mak Ngah tak cukup barang, Abang Budin lah jadi orang suruhan. Nasib ada Abang Budin. Okey, terima kasih. Nanti Raya dah Mak. Bye. Rindunya. Maafkan Ain, Mak tak dapat balik. Yang ini ke yang ini? Rasa mana cantik Ain? Yang tu kita rasa. Kalau ya ke? Rasa macam ini ke yang ini? Tak lah, yang tu je. Baju raya boleh dibeli, rumah boleh dihias, tapi pelukan Mak, itu yang paling aku rindu. Raya kali ni cukup berbeza tanpa Mak di sisi. Yang ni confirm meriah. Gelagat Gen Z di pagi raya memang lain macam. Antara drama, posing dan berdandan, itu yang buat pagi raya kecoh dengan gelagat mereka. Tengok yang seorang ni. Tak habis-habis dengan cermin dia tu. Yang ini pula makcik bawang di pagi raya. Adik-beradik Mak, meriah ya nak balik kampung sama-sama. Baru nak bergaya balik kampung, kereta rosak pula. Orang kata, raya bukan sekadar pulang. Kadang-kadang, ia tentang berjuang untuk pulang. Kehadiran saudara mara sedikit sebanyak mengubah kerinduan Mak. Tapi, hati seorang Mak tetap menanti. Dan akhirnya, anak yang dicintai pulang ke pangkuan. Assalamualaikum, orang di rumah semua. Ditambah dengan kepulangan suami yang jauh di perantauan. Inilah cerita raya kami. Cerita raya kita semua. Bukan pada kemewahan, tapi pada rasa cukup dengan kasih, cukup dengan kehadiran dan cukup dengan rindu yang akhirnya terubat. Selamat Hari Raya! Kau suruh dia yang air baju kau. Camera rolling. 3, 2, 1, action. Ketat-ketat. Biarkan je Kak. Main popcorn Kak. Bau di mata karku kirimkan na di angin lalu. Semoga dah ni nak masak agak ni. Belum cerita. Sabar dulu. Action. Action belum lagi cakap action. Okay. Kita dah tak puasa bulan puasa ni. Okay. Tak puasa. Slow. Okay, tepuk. Sekali lagi.